Wow, kat Batu Pahat dah ada gaming cafe guys. We Drink Batu Pahat dah ada konsep baru lah. Waktu operasi pun dah tukar kepada 12 tengah hari hingga 11 malam. Dekat sini siapa yang birthday dapat aiskrim percuma tau. Korang datang sini jangan lupa main game Stop the Clock dapat aiskrim percuma. Dekat sini juga ada menu baru, aiskrim goreng. Ada 8 perisa. Yang saya cuba ni peppermint, memang sangat sedap. Anak saya cuba durian dan vanila, memang padu. Datang sini memang tak salah kalau tak main PS4. Tapi sebelum tu kita beli air dulu. Oleh kerana murah, suasana pun selesa, kita ambil 3 jam terus. Wow, ada banyak pilihan game dekat sini. Seronok tengok anak-anak main. Kita pun boleh healing dan chill-chill sekali. Jadi bolehlah saya cuba menu baru ni. Mulberry jasmine tea ni buah dia banyak, sedap. Mango coconut mint ni lemak berkrim, isi dia banyak. Anak saya pun suka, terbaik. Mango smoothie ni favourite saya. Sebab apa? Smoothie dia soft sangat. We Drink sekarang ada open untuk tempahan majlis. Korang yang nak buat majlis tu bolehlah order aiskrim cup dan juga air We Drink. Sebelum balik, pembelian RM15 ke atas akan dapat gift tau. Jom korang serang.